Pernah tak ada idea program yang gempak untuk sekolah tapi terus rasa macam, aduh, macam mana nak lepas proses kelulusan ni? Percayalah, anda bukan seorang, ramai yang sangkut kat sini. Tapi jangan risau, dalam perkongsian kali ini, kita akan pecahkan semua prosedur rasmi ni jadi langkah-langkah yang sangat mudah supaya idea anda tu boleh jadi kenyataan. Okey, jom kita lupakan sekejap pening kepala pasal birokrasi. Kita akan bongkar proses yang nampak macam rumit ni straight dari sumber rasmi Kementerian Pendidikan dan kita akan jadikan ia sesuatu yang anda boleh faham dan kuasai dengan senang. Dah sedia? Jom kita mulakan. Ini pelan tindakan kita. Mula-mula, kita fahamkan cabaran sebenar. Lepas tu, kita kena pasti siapa gatekeeper atau pihak yang bagi kelulusan. Ketiga, kita akan bedah proses permohonan tu sendiri. Keempat, kita siapkan checklist dokumen. Dan akhir sekali, kita kunci mati semua timeline penting yang anda kena tahu. Tak kisahlah anda dari agensi kerajaan ke, NGO ke, mesti ada macam-macam idea bernas untuk para pelajar kita. Tapi selalunya, idea-idea ni tersekat dekat satu halangan besar. Proses birokrasi nak dapatkan lampu hijau tu. Inilah cabaran pertama yang kita semua kena hadap. Jadi, kat mana kita nak mula? Senang je. Jawapannya ada pada satu soalan yang akan tentukan seluruh perjalanan permohonan anda. Program anda ni peringkat apa? Negeri, kebangsaan ataupun antarabangsa? Kenal pasti yang ni dulu, sebab jawapan ni akan tentukan semua benda lepas tu. Ini dia pecahannya. Kalau program anda setakat peringkat negeri, anda cuma perlu berurusan dengan Jabatan Pendidikan Negeri atau JPN. Tapi, sebaik saja program tu berskala kebangsaan atau antarabangsa, anda kena terus ketuk pintu paling atas, Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM. Faham? Perbezaan ni penting sangat supaya permohonan anda tak tersalah alamat. Buang masa je nanti. Okey, sekarang kita dah tahu nak hantar permohonan ke mana. Jom kita bedah pula proses permohonan tu sendiri, satu persatu. Kita mulakan dengan yang paling biasa dulu, acara peringkat negeri. Nah, ini dia carta alir rasmi terus dari KPM. Sekali pandang nampak macam berselirat sikit kan? Tapi jangan risau, sebenarnya benda ni boleh diringkaskan jadi beberapa langkah yang sangat mudah. Pada dasarnya, ada 3 step je. Pertama, siapkan semua dokumen dan hantar ke JPN. Kedua, pihak JPN akan semak dan proses permohonan tu. Dan ketiga, anda hanya perlu tunggu surat maklum balas sama ada lulus ataupun tidak. Nampak lebih simple kan? Tapi ada satu benda paling penting untuk peringkat negeri ni, timeline. Pastikan permohonan anda sampai ke tangan JPN sekurang-kurangnya 30 hari sebelum tarikh program. Tolong ingat nombor keramatnya ya, 30 hari. Habis tu, macam mana kalau acara kita lagi besar? Untuk program peringkat kebangsaan dan antarabangsa, anda tak boleh mula kat JPN dah. Anda kena terus ke pintu utama, iaitu terus ke peringkat kementerian di KPM. Cuba tengok kedua-dua carta alir untuk kebangsaan dan antarabangsa ni. Perasan tak bersamaannya? Kedua-duanya bermula di KPM dulu, baru turun ke JPN. Ini maksudnya, ada satu lapisan kelulusan tambahan yang anda kena lalui. Jom kita pemudahkan proses 2 peringkat ni. Langkah 1, anda mohon kelulusan dasar dulu dari KPM. Langkah 2, bila dah dapat lampu hijau dari KPM, anda kena bawa surat kelulusan tu pula ke JPN untuk dapatkan kelulusan pelaksanaan. Jadi, memang kena lalu 2 gate berbeza. Dan sebab ada step tambahan ni, masa yang diperlukan pun lebih panjang. Permohonan ke KPM wajib dibuat sekurang-kurangnya 45 hari sebelum acara. Ingat ya, 45 hari untuk program yang berskala besar macam ni. Okey, ini satu lagi nombor penting untuk perancangan anda. Lepas anda dah hantar semua dokumen dengan lengkap, pihak berkuasa, tak kisahlah KPM atau JPN, mereka ada tempoh selama 14 hari bekerja untuk bagi maklum balas. Ini dapat bantu anda untuk agak-agak bila jawapan akan sampai. Baik, kita dah tahu prosesnya, kita dah tahu timeline. Sekarang, jom kita masuk bahagian paling kritikal, dokumen. Jom kita semak apa yang wajib ada supaya permohonan anda tak kena tolak serta-merta hanya sebab isu teknikal yang remeh. Okey, ini dia checklist anda. Anda perlukan surat permohonan rasmi, kertas kerja yang terperinci, surat kebenaran atau sanction kalau ia program sukan, perincian bajet, bukti ada insurans untuk semua peserta dan juga kelulusan PJS kalau berkaitan. Pastikan jangan terlepas satu pun. Cek betul-betul sebelum hantar. Okey, sebelum kita akhiri, jom kita imbas kembali nombor-nombor paling penting tadi. Ingat 3 nombor ni je sebab ia adalah kunci untuk perancangan anda berjaya. 45. Ini adalah tempoh minimum dalam hari untuk hantar permohonan ke KPM bagi program kebangsaan atau antarabangsa.
Jangan terlewat. 30. Ini pula tempoh untuk program peringkat negeri ataupun untuk proses kelulusan peringkat kedua di JPN bagi program yang lebih besar tu. Dan akhir sekali, 14. 14 hari bekerja, ini masa yang pihak berkuasa perlukan untuk proses permohonan anda yang dah lengkap. Jadi, bolehlah anda bajet masa menunggu. Kalau kita nak simpulkan semuanya dalam satu ayat mudah, inilah dia. Kenal pasti level acara anda, siapkan semua dokumen dan patuh pada timeline. Kalau anda kuasai 3 benda ni, insya-Allah separuh daripada kerja anda dah selesai. Memang nampak macam banyak langkah, tapi sekarang anda dah ada peta yang jelas. Proses yang dulunya nampak macam misteri, kini dah tak lagi. Jadi, persoalannya sekarang, idea hebat yang mana satu akan anda realisasikan untuk sekolah-sekolah kita lepas ni?